Belanja makan free hari-hari tak mampu lagi. Jadi insyaAllah dengan harga RM10 ni tak berat sangat lah untuk dorang dengan ekonomi sekarang ni. Nama saya Nur Azliza, asal Selangor. Silaturahim ni bermula 2018 sampai sekarang lah. Starting mula tu kita buat nasi kandar. Selepas Covid kita ubah bisnes lah, tukar kepada buffet, unlimited buffet RM10. Itu boleh makan lah berapa banyak nak makan pun, janji jangan membazir lah. Sebelum berniaga ni, akak bekerja sebenarnya. Bekerja dengan bank tempatan selama 18 tahun. Selepas tu anak-anak masuk asrama. Ada anak bongsu yang baru masuk darjah 1. Lepas tu bila kerja ni tak ada masa untuk anak-anak. Jadi akak decide berhenti kerja, fokus pada anak dulu. Nak kerja balik dengan orang tu macam rasa berat. So kita cuba berniaga lah. Alhamdulillah ada sambutan, bertahan sampai sekarang. Kalau boleh nak bagi yang murah lah untuk semua orang rasa lah. Siapa yang belum pernah datang, korang kena datang dulu. Bila korang datang, insyaAllah menu-menu tu mungkin ada yang sesuai cita rasa korang. InsyaAllah boleh repeat lah.